Apa 13-14 jam kita puasa. Kenapa puasa boleh? Tiba-tiba aku tak boleh pula. Tak boleh doktor. Payah ni saing makan. Boleh lah. Kenapa 13 jam boleh puasa tapi tak boleh pula waktu kita nak berhenti lepas kita habis Ramadan. Sedangkan Ramadan tu proses tarbiyah kan. Tapi sayang kenapa sebab tu bulan Ramadan ni salah satu golden opportunity. Masa yang emas. Orang nak berhenti. Kalau orang tu niat separuh jalan. Sebab apa 13-14 jam kita puasa. Kenapa puasa boleh? Tiba-tiba aku tak boleh pula. Tak boleh doktor. Payah ni saing makan. Boleh lah. Kenapa 13 jam boleh puasa tapi tak boleh pula waktu kita nak berhenti lepas kita habis Ramadan. Sedangkan Ramadan tu proses tarbiyah kan. Tapi sayang kenapa itulah sebenarnya di atas seseorang. The best ambillah peluang. Saya rasa kita dah boleh tahan 13 jam 2 jam puasa. Why not kita dah ada satu fasa kita kata dia yang menyebabkan ketarihan ni nikotin tu. Bahan dalam rokok tu kan. Itu yang menyebabkan ketarihan. Jadi dah lepas fasa awal dia hilang ketagihan nikotin tu dalam masa 3 hari tu sangat tinggi kan. Dia akan jadi getah, dia akan jadi macam tenang. Macam iPod tu juga kan. Dia akan jadi macam tak boleh buat kerja, tak boleh fokus kan. So sebab tu penting kalau kita betul-betul nak berhenti. Kalau untuk yang perokok, saya nampak dia atas seseorang. Kalau kita niat ikhlas nak berhenti merokok, dia boleh buat. Tapi istimewanya puasa ni orang kata benda tu kita buat betul semua jalan. Benda dah tinggal one step lagi tinggal kan. Ambil peluang. Kalau kita ambil keberkatan Ramadan, saya yakin insya-Allah kita boleh berubah. The best kalau merokok ni dia tidak boleh sudden, dia tak boleh berhenti tiba-tiba. Dia kena slow. Kalau hari ni okey, hari ni katalah hari ni buka puasa dia ambil 10 batang rokok. Banyak. Contohlah kan ada orang tu bukan lepas buka matilah maksud saya lepas buka puasa, lepas Isyak, lepas Maghrib kan. Tak boleh ke Maghrib pula. Esok dia kurangkan 8. Dia kena slow. Boleh buat gradually. Dia tak boleh sudden. Dia bagi sebab dia panggil apa ketagihan nikotin tadi. Dia akan jadi otomatis panggil otak dia panggil mengamuk. Reseptor saraf kat otak akan mengamuk. Tu yang dia ketagih tu ketah tu. Melainkan mental dia memang kuat. Mental kuat. Tapi saya tengok pengalaman saya, biasanya orang mental kuat ni bila apa? Dia kena stroke. Sakit jantung, tu mari tak ingat mati lah biasanya. Maknanya telefon ketika dah lah. Final warning dah. Biasanya kalau faktor-faktor luar, kawan ke, isteri ke, tak kuat. Sebab dia banyak cabaran. Melainkan kalau dalam diri sendiri tu kena ada keinginan. Saya selalu pesan, kalau satu hari kita spend RM15 untuk beli rokok sekotak, why not saving every day? Within 2 years boleh dapat RM10,000, boleh pergi umrah. Bayangkan kos tu, langsung 2 tahun dah pergi umrah.